Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Ada my channel. Welcome to my channel. Jom keluar. Jom kita nak pergi mana hari ni. Hari ni sekarang kita berada di Bandar Baru Bangi, lebih tepatnya Bangi Gateway. Sebab kita nak try satu makanan ni. Kita tak pernah try, betul tak? First time nak try kan ni? Ni pertama kali kita nak mencuba makanan dekat sini. Sebab kita tengok ada ramai kata review sedap ke apa kan. So nak try. So jom kita tengok adakah ia menempati cita rasa kita. Let's go! Lagi kedai, bukan kedai ni sebenarnya. Sebab apa kedai ni? Sebab kita dapat review daripada Jason, katanya sedap benda ni. So mestilah kita nak try. Kita datang daripada jauh. So jom kita tengok apa yang menarik kat sini. 100% homegrown burger man. Pocket wrap promotion tentu habis. Matara. Okay, ni ada apa? Ni macam betul ambil gambar macam ni benda. Burger mega burger. I'll try spicy chicken Medina. Spicy chicken. Mac? I mean sorry, spicy chicken tu. Spicy chicken Mac. Spicy chicken Deluxe. Matara Special Deluxe. Nampak macam menarik. So kita try. Fries daripada burger ni. Baru fries dia macam biasa je lah, tak ada apa yang special apa. Tapi memang kena makan panas-panas. Okay, dia ni ada apa nama dia? Matara. So Matara ni dia macam spicy chicken ke dia apa, macam Korean chicken letak dalam ni. Baik, burger besar ke burger kebab besar ke nice lah. Burger ni pedas juga. Rasa dia punya pedas dia. Dia macam rasa yang spicy Korean punya style. But sedap sebenarnya. Rasa 9/10. Kau patut try. Kalau kau datang Burger Man, kau patut try Matara Spicy Chicken Deluxe ni. Okay? Burgernya terbalik. Specifically request the one without the sauce of the mayo because I don't like mayo. Best ever food review. Sos sikit. Taklah kita nak ada sos lagi. Sos banjir. Let's go. Makanan dia, burger dia memang sedap ni. Cuma beberapa benda yang boleh improve adalah macam mungkin pilihan air dia. Kalau ada air zero sugar ke, lebih bagus lah. But overall semuanya okey lah. So siapa-siapa yang berminat boleh try makan kat sana. So itu saja daripada kami. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Jom keluar. Bye bye.